hari ini saya nak recommend anda kereta yang bulanan RM350 hingga RM590. Jom ikut saya. Okey, pertama sekali kita ada Proton Freeway. So, untuk Proton Freeway ini, bulanan dia hanya dalam RM360 sahaja. Lagi kereta ni boleh buat full on. Dan yang most important, kereta ni kami telah siap cat baru, body kit dan engine 1.6 ada turbo. Layan highway memang padu. Okey, pilihan kedua adalah Proton Saga. So, yang ini bulanan dia hanya dalam RM380 sahaja, geng. Okey, kereta ni sama juga, siap dengan warna baru, body kit dan sama satu guys, kereta ni banyak warna untuk pilih. Okey, pilihan ketiga, orang boleh cuba ambil yang ni, Proton Persona. So, untuk Proton Persona ni, bulanan dia dalam RM440. Sama juga boleh buat full on. Dan yang most important, Proton Persona ni sangat selesa untuk jalan jauh. Sebab ruang dekat dalaman memang sangat-sangat luas. Dan tengok, kita ada percuma body kit untuk anda. Pilihan keempat, Nissan Almera. So, yang ini bulanan dia cuma mahal RM10 dari Proton Persona sahaja, iaitu RM450. So, kereta ni sama juga boleh full on, bulanan pun sangat rendah jugalah, sesuai untuk gaji RM1,008 ke atas. Okey, so untuk Nissan Almera ini, kabin senyap, minyak jimat, maintenance pun senang. So guys, anda rasa mana satu kereta lagi berbaloi? Sila komen dekat bawah. Dan jangan lupa, kalau korang beli kereta dengan JB Auto World, anda boleh dapat lagi 10 years warranty untuk kereta yang tahun 2015 ke atas. So itu saja kawan-kawan, kita jumpa next review.